masalah mazhab. Mazhab. Tidak ada siapa yang menyatakan bahawasanya mengikut pandangan mazhab itu bid'ah. Ini timbul budak-budak ni, timbul siapa keluar mazhab jadi sesat, siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah sesiapa yang keluar daripada mazhab terus dianggap sesat? Adakah berpegang kepada satu mazhab itu wajib? Atau sebenarnya Islam memberi ruangan yang lebih luas daripada yang kita sangka? Dalam video kali ini kita akan dengarkan penjelasan Dr. Maza mengenai isu mazhab, sikap taksub, perbezaan pandangan ulama, serta bagaimana kita sepatutnya beradab apabila berhadapan dengan khilaf. Pastikan Anda tonton hingga habis kerana penjelasan ini mungkin mengubah cara kita memahami isu yang sering menjadi perdebatan dalam kalangan umat Islam. Jom kita simak video selengkapnya dari sekarang. Pertama saya sebut tentang masalah mazhab. Okey, masalah mazhab. Tidak ada siapa yang menyatakan bahawasanya mengikut pandangan mazhab itu bid'ah. Kerana sebahagian ni diada-adakan oleh golongan yang tertentu. Mereka orang kata tidak wajib untuk terikat dengan mazhab, tapi mereka dibuat kesimpulan, dia kata orang kata bid'ah bermazhab. Sebenarnya dua benda yang berbeza. Tidak wajib terikat maksudnya seseorang boleh tanya satu pandangan dan boleh tanya juga orang lain. Kalau terikat artinya kita tanya, kita dah mazhab ini, kita tak boleh keluar dah daripada mazhab itu. Betul. Al-Quran menyebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahla dzikr. Tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tak tahu. Bukan saja satu mazhab je imam tu ada pengetahuan, imam lain juga ada pengetahuan. Sebab itu maka bahkan kita tengok zaman ni kebanyakan orang sebenarnya mereka kata mereka bermazhab tertentu, tapi mereka bebaskan diri pada banyak mazhab. Betul. Setuju. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya muzik haram. Jadi mana-mana yang dengar muzik kat Malaysia ni mereka semua keluar mazhab. Walaupun dia kata dia kuat mazhab, dia tidak bermazhab, tidak mengikut mazhab Syafi'i. Jadi yang salah ialah apabila kita tu fanatik satu mazhab. Awak tak boleh keluar pada mazhab. Bukan saja dia tak mau keluar, orang lain pun dia tak bagi. Orang lain tak bagi. Jadi ini adalah benda umpamanya. Ada setiap mazhab ada pandangan-pandangannya. Dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya, dalam isu ikan dan seumpamanya makanan laut, dia agak ketat. Ikan tu dia bahagikan dua, ikan yang mati kerana kita dan ikan yang mati sendiri. Yang mati sendiri tu sebahagiannya kata tak boleh dan sebahagian memakruhkan. Kalau ikan tu kita tangkap dan dia mati, dia okey. Dia uhilla lakum saydul bahr. Dia kata okey. Tapi kalau jumpa tepi jalan laut ikan mati, dia khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh makan. Wah, menarik ini, gengs. Tambah ketam udang lagi masalah lah. Tapi kalau orang tu mazhab Hanafi, dia ketat lah. Tapi kita tengok ramai yang mazhab Hanafi, mamak nasi kandak mazhab Hanafi, tapi dia jual semua ikan dengan udang ketam semua tu. Kalau tanya dia kata dia jual kat orang mazhab Syafi'i lah. Jadi intinya kita jangan terlalu fanatik terhadap satu mazhab. Kalau kita menjadi pengikut Imam Syafi'i, maka kita tidak boleh mengatakan pengikut Imam Hanbal, pengikut Imam Malik, Imam yang lainnya, Imam Hanafi itu adalah salah. Itu tidak benar. Jadi kita boleh mengikuti salah satu mazhab yang empat dan kita tidak boleh terlalu fanatik sehingga menyalahkan mazhab yang lain. Itu yang dipersoalkan atau yang diperjelaskan langsung oleh Dr. Maza. Mari kita simak kembali, gengs. Keluasan dalam hal agama. Saya buat contoh lah. Kalau kita baca dalam buku-buku perkahwinan, seorang lelaki boleh berkahwin dengan anak zinanya, anak biologinya, tapi anak zina, dia boleh berkahwin. Sah di sisi mazhab Syafi'i. Tapi hal ini dibatalkan oleh mazhab-mazhab yang lain.
Dan kita tak mungkin bagi fatwa ni kepada orang yang baru masuk Islam. Hal-hal yang seperti ini. Anjing umpamanya, khilaf dalam mazhab Malik. Dan banyak lagi benda haiwan-haiwan yang contohnya haiwan praktikal. Juga banyak lagi benda yang contohnya zakat pendapatan, tuan-tuan bayar. Itu mazhab Hanbali, tuan-tuan keluar mazhab. Mazhab Syafi'i tak. Tapi bab duit ni orang kata keluar pendawa. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ada keluar. Orang yang Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan mereka yang baru masuk Islam sepatutnya tak boleh ditekan pada mereka mesti ikut satu mazhab. Biarlah mereka baca buku luas dalam hal ini. Ada fiqh sunnah, ada buku macam-macam, ada fatwa-fatwa para ulama yang berbagai-bagai bidang yang manusia ini boleh lihat keluasannya. Kadang-kadang saya buat satu contoh. Kadang-kadang ada qaul yang jumhur tetapi dilihat macam tidak ada dalil yang kuat. Contohlah. Apa Para contohnya? ulama membahagikan air, tadi disebut Ibn Taymiyah, kepada 3 jenis. Air yang suci lagi menyucikan dalam bahasa Melayu kan. Okey. Air yang suci tapi tak menyucikan, air yang mutanajis. 3 jenis. Yang suci lagi menyucikan tu dia kata boleh ambil apa? Boleh ambil wudu. Yang suci tapi tidak menyucikan boleh guna tapi tak boleh angkat hadas. Contoh air sirap. Dia suci dia kata tapi dia tak menyucikan. Pasal dia telah berubah warna, bau dan rasa. Dia 3 benda. Dalam hadis Abu Umamah, walaupun hadis Umamah itu dhaif tapi logiknya kuat. Yang ketiga air mutanajis. Mazhab Hanafi yang saya kata dhaif tadi, Mensucikan. dia dalam bab ini dia kata air 2 saja. Suci lagi menyucikan tu, tahur itu dan mutanajis. Tak ada yang suci kemudian tak menyucikan. Air sirap boleh ambil wudu tak? Boleh. Air apa lagi? Air cincau boleh. Air cincau. Boleh. Air kelapa. Dan kaul ini Air kopi. dia dari segi dalil dia kuat. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam, walaupun dia mazhab Hanbali, dia support kaul ni. Kerana ada hadis bahwasanya Nabi SAW mandi dengan Ummu Habibah daripada bekas yang padanya ada kesan ajin, kesan tepung. Mana Nabi mandi. Air itu ada kesan bau tepung, tapi Nabi SAW mandi. Kalau itu menunjukkan dalil yang kuat dalam hal ini, bahwasanya pembahagian air 2 jenis. Walaupun jumhur tak. Tapi kalau tanya saya sokong itu. Habis itu keluar mazhab kau sesat. Takkan Abu Hanifah pula sesat. Kita habis ini kita kata rajih, marjuh, dhaif dan seumpamanya. Kemudian qaul yang sebahagian ni timbul budak-budak ni timbul, siapa keluar mazhab jadi sesat, siapalah kita dibandingkan Imam Syafi'i. Kita tak kata kita banding diri kita dengan Imam Syafi'i. Awak yang tak ikut Imam Hanafi itu, awak sama taraf dengan dia ke? Awak yang tak ikut Imam Malik itu, awak sama taraf dengan dia ke? Tak ada siapa tamakan taraf. Kesemuanya ini pasaran pendapat, yang mana kita dapat melihat pendapat-pendapat ini dan kita memilihnya yang mana kita yakin bahawasanya mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, bukan berdasarkan argumen kita, juga argumen yang dinyatakan oleh para ulama rahimahumullah. Ya, intinya sekali lagi kita jangan terlalu fanatik kepada satu mazhab sehingga kita menyalahkan mazhab yang lain. Ilmu itu luas. Kalau kita tidak tahu sesuatu, maka kita dianjurkan untuk bertanya kepada seorang ahlinya, kepada orang yang berilmu. Tanya ke guru 1, tanya ke guru 2. Meskipun lain pandangan, tetapi dilandaskan dengan dalil yang kuat, baik dari hadis maupun Quran, maka kita harus menerimanya. Jangan sampai kita terlalu fanatik karena guru saya ini mengatakan bahwasanya ini haram, kemudian si B mengatakan ini makruh, kemudian menyalahkan yang makruh. Tidak seperti itu. Jadi kalau masih dilandaskan dengan Al-Quran maupun hadis, selagi itu pandangannya, meskipun pandangannya berbeda, maka kita harus menghormati pandangan tersebut, gengs. Apakah harus dilakukan pasangan yang sudah bertahun-tahun tidur berasingan kerana tiada lagi sakinah, mawaddah, rahmah dan tidak menjalankan hukum Allah seperti di atas?
Kalau nak tidur berasing tak Okey, payah lah. kita Tu simak saya kata jawabannya. khuluk. Atau berminta farak. Pecah. Kadang-kadang orang tak mau nak sebut. Saya sebut. Tak boleh hidup. Kita tak lepi dah. Suami duduk tampang kita siang malam pagi petang. Nak tunggu buat apa? Tak apa, dia kata telinga sebelah lagi dengar lagi. Dia buat apa? Kita pergi ke harap tak adalah jabatan agama macam tu. Pergi, ustaz macam mana saya? Sabar, sabar itu separuh daripada iman. Kata bukan separuh iman, separuh mati lah ni. Betul. Saya pertahankan hak wanita dalam hal ini daripada saya tak tahu hari orang ramai duk mengadu masalah suami saya tak balik. Sebab tu Nabi SAW lah ni tegas. Tapi kita buat mahkamah Allahumma salli wa sallim barik alaih. kadang-kadang nak penat lah macam-macam lah kata marah pula. Kalau nak petui nak angkat martabat mahkamah, selesaikan kes talak betul-betul tak habis ni. Buat yang tu dulu. Wanita talak sampai 3-4 tahun tak boleh habis-habis lagi. Suami dah kahwin 6 kali dah. Dia duduk tak habis ke mahkamah lagi. Majukan kes ni dulu. Nabi SAW mudahkan urusan ni. Akhirnya ramai wanita peras dengan agama. Barik alaih. Dirasakan bahawasanya agama tidak memberikan layanan yang adil kepada mereka. Sebab itu ruang syarak bagi suami memang kuasa talak ada di tangan dia, tetapi isteri tetap ada Betul. berbagai. Cumanya orang yang mengendalikan mahkamah syariah itu seorang sendiri. suami, tapi Mestilah seorang istri, seorang perempuan adil dalam hal ini. juga mengajukan Hakim tu kena faqih. Tak boleh suami tak main. Tak apa kita tangguh. Umpamanya kemudian tak ada syarat isteri yang dia bila nak datang dah suami tak ada ni, kos nak kena tanggung, nak tinggal anak-anak bukan senang, nak datang mahkamah tu kadang-kadang nak ambil lawyer pula. Banyak benda-benda keadilan ini. Itu dulu kalau nak angkat mahkamah syariah. Kalau orang kata nanti kata menentang pula. Tempat lain bentang, tempat lain kau pergi bentang. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku semuanya, dalam video kali ini Dr. Mazah menjelaskan satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam kalangan umat Islam, yaitu tentang mazhab. Ramai yang tersalah faham sehingga menganggap sesiapa yang tidak terikat kepada satu mazhab tertentu telah melakukan bid'ah atau menjadi tersesat. Sedangkan menurut penjelasan beliau, perkara itu bukanlah seperti yang didakwa. Apa yang ditekankan ialah menghormati mazhab tidak sama dengan taksub kepada mazhab. Kita menghormati jasa para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal kerana mereka ialah ulama besar yang berijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun, mereka sendiri tidak pernah meminta umat Islam supaya fanatik kepada pandangan mereka sehingga menolak pandangan ulama lain. Dr. Mazah turut mengingatkan bahwa Al-Quran memerintahkan kita bertanya kepada orang yang berilmu apabila tidak mengetahui sesuatu. Ini menunjukkan bahwa kita boleh merujuk kepada para ulama yang muktabar, bukan hanya seorang sahaja. Dalam banyak isu fiqih, para ulama memang berbeza pandangan kerana perbezaan dalam memahami dalil. Selagi pandangan itu bersandarkan ilmu dan hujah yang sahih, ia tetap dihormati. Beliau juga memberikan beberapa contoh bagaimana dalam kehidupan seharian ramai yang mengaku bermazhab tertentu tetapi sebenarnya tidak mengamalkan semua pandangan mazhab tertentu. Contohnya dalam isu musik, zakat pendapatan, makanan
laut, dan pelbagai lagi. Ini menunjukkan bahwa realitinya ramai orang sudah mengambil pandangan daripada pelbagai mazhab tanpa mereka sadari. Yang menjadi masalah bukanlah bermazhab, tetapi apabila seseorang menjadi terlalu fanatik sehingga menganggap hanya mazhabnya sahaja yang benar dan semua pandangan lain salah atau sesat. Sikap seperti inilah yang akhirnya memecah belahkan umat Islam. Selain itu, Dr. Maza turut menyentuh tentang isu zikir dengan lafaz Allah, Allah secara berulang. Beliau menjelaskan bahwa terdapat ulama seperti Ibnu Taimiyah yang tidak bersetuju dengan amalan tersebut kerana tidak terdapat contoh yang jelas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun menyebut doa seperti Ya Allah, Ya Rob memang sabit dalam hadis-hadis Nabi. Dalam perkara khilaf seperti ini, umat Islam sepatutnya berlapang dada dan tidak mudah menghukum antara satu sama yang lain. Beliau juga menyentuh isu mahkamah syariah dan hak wanita dalam rumah tangga. Menurut beliau, Islam tidak mengajar seorang wanita terus-menerus menanggung penderitaan apabila dizalimi. Jika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan berlaku kezaliman yang berterusan, syariat menyediakan jalan penyelesaian melalui proses yang adil. Keadilan itulah yang perlu ditegakkan agar masyarakat melihat keindahan hukum Islam. Kesimpulannya, perbezaan pandangan dalam fikih adalah perkara yang telah lama wujud dalam sejarah Islam. Yang penting ialah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama yang muktabar, menghormati semua mazhab, mengelakkan sikap fanatik, serta senantiasa beradab ketika berbeza pendapat. Jangan kerana perbedaan ijtihad kita mudah menyesatkan saudara seagama. Kalau Anda rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa like, komen pandangan Anda dengan penuh adab, share kepada rekan-rekan supaya lebih ramai mendapat manfaat, dan subscribe untuk lebih banyak kupasan ilmiah serta reaksi ceramah yang membina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman agama yang benar dan menyatukan hati umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.